Aku tahu sekarang kau rasa hilang semuanya. Hati kau penat, kepala kau serabut, dan kadang kau terfikir, kenapa semuanya jadi macam ni? Tapi dengar ni dengan hati yang tenang. Musibah bukan tanda Tuhan benci, tapi tanda Tuhan nak bagi kau sesuatu yang lebih besar. Kadang dia runtuhkan hidup kau sekejap, sebab kalau tak runtuh, kau takkan pernah ubah apa yang perlu diubah. Sakit yang kau rasa sekarang, itu bukan hukuman. Itu proses. Proses untuk kuatkan jiwa, perbetulkan arah, dan buka jalan baru yang kau tak pernah lihat. Ambil masa, bro. Menangislah kalau perlu, sebab air mata hari ini boleh jadi kekuatan esok. Jangan rasa kau keseorangan. Semua orang pernah jatuh, tapi tak semua berani bangun. Dan aku percaya, dalam diri kau ada kekuatan yang kau belum nampak lagi. Sampai masa nanti, kau akan faham kenapa Tuhan biarkan kau melalui semua ni. Sebab dia sedang siapkan sesuatu yang lebih baik untuk kau.